Alhamdulillah. Timah makan dah. Baru dah berkata dah. Yes. Nampak dia bawa. Aku baru nak lepas tali. Alhamdulillah. Makan. Mana ni. Ambil aku. Tukar tangan tu. Double strike. Walaya lain. Dapat belah. Dah. Mana minum. Tutup. Okey, dah. Okey, pam. Boleh mui. Hai, macam dekat ni. Awak sengit ke ni? Ada. Ya Allah, ya Tuhanku. Assalamualaikum geng. Apa khabar hangpa semua? Jumpa aku lagi geng. Iwan Apesto YouTube channel. Alright geng. Selepas menggasak di Tukun Perak, alhamdulillah. Hari ni kita main dekat pengkalan Sungai Mabuk pula. Kita naik bot Abang Jai. Jambu Mawak. Kita nak pi dengan ni tekong apa One Lion. One Lion. Alright. Lah ni. Tengok suasana ni geng. Suasana kita dekat JT Sungai Mabuk ni. Alright, jom kita pergi dekat naik boat lah. Sebelum kita naik boat, jangan lupa like dan subscribe Iwan Apesto YouTube channel geng. Kelah geng, mantap, jom. Ni abang Limah kita orang kuat sini. Padu. Ya ni, boat padi semua dah. Ni suasana. Alright. Jom. Rezeki insya-Allah. Dia ada mungkin kita. Lepas kan gasak ni. Semoga kita menggasak geng insya-Allah. Alright geng. Tu dia ni. Bot Jambu Mawak. Tu dia. Jambu Mawak. Bot Jambu Mawak lah kot. Hari ni kita ada ni player Sabah import Johor. Semalam baru sampai. Dia kata kalau tak bawa dia nak bakar rock. Gamak. Kesian kat dia kita bawa rock. Jadi tujuh. Hari ni kita ada Mi Kagunah. Setelah lama. Akhirnya. Dia tak tahu siapa ikan banyak. Tapi mengai tak ada dia kata. Hari ni kita ada Faizal aka Rahul. Alright, Rahul. Ni tekong kita ni One Lion. Lepas sedap sikit. Komputer apa kata international Lion tapi tak Cina. Hari ni kita ada Mat tak gumpau. Dia ni. Kita ada Abang Puluk kita. Abang Puluk kita ni dapat jadi 7 meh. Kita ada Abang Azri. 1JPJ ni. Ada 1JPJ. Lepas tu kita ada Botol Mak Kabal. Kelar. Dia. Kita isi minyak tu. Sekejap lagi kita jalan pergi. Kelar. Alright geng, alhamdulillah. Bot dah keluar dari jeti. Kita gerak-gerak sambil kita menikmati pemandangan hutan bakau. Alright geng, jom. Rahul nak buat Titanic pula dah biar kita tu. Jom. Cantik. Jadi kalau ada kena tengok hutan bakau macam ni, tenang-tenang fikiran ni. Bukan takat main mengai ya. Orang muda tak hontong ni. Ni semua buat check up tu. Buat check up tu. Balik petang kan. Dah mesti ada ayam. Tunggu Belanok. Tu Belanok. Duduknya lama.
Alright geng, sampai dah tu Oh, tu jambu mawak. Yang mana satu ni? Panjang pun. Ni. Panjang ni. Nak masuk ni? Masuk dah. Tak mau. Dia tu. Dah tarik bukan dia. Noh selit Sebab ayam tak talun. Ambil umpan sini kau boleh. Wan. Ambil umpan tani kau ambil umpan tani. Boleh ni. Boleh ikat tu lilit tu. Ni, pakai tali tu kau lilit kau tu. Lilit dulu dalam. Tak apa. Dekat bawah tak apa. Alright kan, dia cuma patah tu, satu ada tu. Alright geng, lambat ni. Tapi tali dia panjang. Kena ni sikit Tak apa, api dulu. Nak tengok jauh mana. Ikat Alright geng, bagi tekong ikat. Alright, clear geng. Boleh lah, prepare apa yang patut. Okay. Prepare dah ni. Oi, kau dah. Mantap. Oi, Apollo apa teruk kan? Takkan tengiri weh, tengiri makan tu. Tengiri tu. Tengiri makan dulu. Pelan-pelan lah. Jangan paksa sangat layan lah. Tak tahulah tengiri apa, caw kuda ke apa. Kebal buat terkejut awal kan. Kita baru nak lepas timah geng. Harap-harap dia pasal apa tengiri lambung banyak tau ni. Dia panggil tengiri lambung. Dia tu tengiri. Boleh lesen lah. Kak. Wow. Awal tengiri gulai naik geng. Aku dah kata dah tengiri. Dah bang. Cantik wah. Makan Apollo daripada Iqbal. Clear. Batu hilang kena cukai. Clear. Alright geng, tengiri dah kena awal. Lepas pun dah start puluh tu. Buah mula tu. Balas tengiri lah. Tu ada dah pelata belang tu. Tu. Caru-caru pun ada dah. Umpan pun ambil tang ni, tak kelut. Alright, jom kita pergi bubuh timah. Dia ni timah kita. Aku buat macam kain panjang pada timah ni. Tu dia. Dia kata besar. Ambil yang. Clear. Alright geng. Kita bagi dia terapan dengan timah tu. Dia ni timah kita 7 kai. Tapi kai satu lebih nak atas. Yang lepas saya timah tak panjang. Kita silap percaturan, tak apa. Yang penting depan tu safety panjang, tak apa. 2 3 4 5 6 7. Saya tak tahu lain. Ayam masuk dalam tu ni. Macam biasa kan. Gulung. Dia makan kontak tangan aku mampu duduk bawah tu. Tak boleh ni dia. Clear ni. Alright. Try satu belong dia mau keluar. Belon lindung ni kak. Alright. Pi. Okey. Dia lindung bot. Payah nak keluar ni. Lambat sikit. Ayam pula tolak. Ayam ni kecil. Terbaling. Alright, clear.
Timah api dah. Timah ni kita nak ambil akses sikit lah. Kita try tengok belon satu dia boleh pi tak? Tak boleh lagi tabuh belon biji ni. Clear. Moga makan insya-Allah. Alright geng, amok timah dia. Pas dalam ujung tu. Minta dia makan awal. Ni kita main ni. Biji ni, tukang perak ni. Di airport dah. Aku pun lupa dah tu. Projek ni. Gauki. Main kat tukang perak. Bawa pergi mai sini, layan pergi. Pokok dia makan. Makan alhamdulillah. Dia berat sikit lah, 60 gram. Cakap lah Iqbal lah lesen pertama. Makan Apollo. Harap-harap ada lagi lah tinggal hari ni. Dia nak rancak bila tak tahu lah. Kemarin ni pun ada apa belah-belah tu. Aku nak bateri ni. Siapa yang makan dulu? Kakak luar dia tak mau pergi. Mana tak tahu kawan ni pun. Pergi kat luar lah. Ni 60 gram tak usah dekat kau lah. Dia berat. Clear kan. Moga makan insya-Allah lah. Apa punya tenggiri kecoh. Aku main depan dia makan kat belakang. Cia tak cium punya. Ngiri. Makan kat tekong geng. Oh. Kita dah habaq dah bateri kat tepi hang tadi. Bukan tepi hang tadi. Dak apa tu? Ni. Elok ke tengah lu pelam? Tengah lu pelam Hawin. Tenggiri yang kedua. Dah makan dah baru. Bateri belah. Depa gaduh tak makan ah. Tu makan dah. Kentua ni balas dah. Pasyang. Dia kalut tak makan geng. Turut punya ekor apa? Dia dah. Geng. Dia tak main tak apa. Tu dia main kena tu ya. 2 ekor sudah. Double strike. Naik dah tekok. Tengah lu belam. Abang Tri tak? Tengah lu belam. Kena. Oi nak kosok. Tu apa? Kelio. Oi saya elok. Dah biar layan. Cantik wan. Elok saya elok. Main jangan bagi kat dia. Layan. Makan boy. Kuci sikit. Cepat. Okey jangan kena. Makan coaster dia. Hijau. Ni saya elok. Tu hampir ya. Nak pergi cuba. Mai. Terbaik awan. Allah. Ni hamai kakak Pak. Tak aku ya. Dia bawa. Kawat. Ni ada gong tengah jalan ah. Nah, kawat. Nu kau belah sana. Akhirnya Ridwan. Baru duk kata ke Ridwan beli rok sama. Bagi hanyak. Hanyak tak? Makan apa? Kau makan menyesal bagi. Dia jangan tak nak lak lah. Tak tentu ke dia lak orang tu. Ni. Ni saya elok ah. Apa? Takut belakang nenek kau. Nenek takut belakang. Kancu biar dia takut belakang. Puan duduk payah lah duduk kat tu. Ish. Lesen kecoh makan kat belakang geng tu. Patut menyerit. Kelar alhamdulillah. Lesen dah. Iqbal membalas geng. Asalnya otak ni. Ikan bottom yang pertama hari ni. IC banyak lah lepok naik. Kita kira hak size ya. Hai.
Kita lesen ekor pun tak ada hari ni. Santai macam tu ya. Tu nak kena stop ke apa? Kolam ni tak ya. Tu. Ini yang kita cari. Kita terus tukar-tukar umpan. Itulah. Hei. Apa kan kau? Bagi ikan makan tulang. Makan apa? Tukar-tukar umpan makan terus. Oi. Pedio ni ban. Tapi tu ni otek dia tahu otek. No. Ibu kot dah. Tak nampak ni. Tu dia otek besar ban. Dia nak kelas telur. Oh, sangkut dengan dia sekali. Pegang rambut. Oh, dia. Cari bual 6 ekor ni. Kelio. Bulat. Alright gang. Kita mai teh utara lah, teh utara. Dekat sana ada slow tu ya, senyap. Lepas tu kita mai tani pula. Kita try teh ni tengok. Ai. Mak tarik apa mak? Sangkut. Ikan apa mak? Karak. Oh, sangkut tu ada bulu patah baru. Kita main teh utara lah geng. Kita try teh utara lah. Tapi kawasan-kawasan luar ni banyak orang trolling ni. Arak-arak ikan ni teh kita insya-Allah. Dah lepas timah, kecoh. Saya terlepas ambuk tu insya-Allah. Clear. Lah ni kau sotong sat. Teh Banjai ni dia ada selatan. Dia ada utara. Utara ni kita panggil tu satu Malaysia. Kita tukang sotong tu geng. Tapi tak kenal kau geng. Bila dia nak kenal tak tahu. Kita baru sampai ni. Arak-arak dia kenal. Saat ni kita puluh kat singgah puluh boleh ke? Tamban-tamban. Plata belang. Plata Bali tak ada. Kau kita try tengok tanya. Tak ada, kita last kali kita turun teh darat Clear. Tu. Apa nama tekong wan lion kita pun tu. Tomeh tu gulai. Tomeh dah. Dengan cabai lah, dengan ulam timun bagai. Oh. Cah pala ke ni? Cah pala lah. Clear. Alhamdulillah. Timah makan dah. Baru dah berkata dah. Layan pam. Jangan tengah. Tak. Okey dah. Pam. Okey. Alhamdulillah. Saya lok. Ambil. Turun ambil. Baru masuk. Baru ketis. Ada punya. Kau. Timah lepas ni. Alhamdulillah. Makan kau berdesuk. Direct lembut sikit. Tak minta lah dia kena kai banyak air. Mana dah? Ni. Kena kai banyak. Orang mah selalu duduk kena satu kai dua ya. Alhamdulillah. Timah berjaya kan. Tu kata. Stay 40 kan. Mata kai 7. Tapi boleh cakap kat umpan 6 sahaja. Alhamdulillah dia makan. Timah tadi kita bawa kita pasang dekat selatan. Selatan tak makan. Kita pindah mai utara. Alhamdulillah. Tadi tu duk kata kat depa, tak makan tak apa. Makan insya-Allah saya elok lah. Tak ada lah orang kata apa. Depa panggil apa? Tenggiri apa? Tenggiri apa boleh bangkat tu? Hawin. Tenggiri lambung. Depa panggil tenggiri lambung geng. Kam tak besar wan oh, sedepa dah ha. Ambil kono. Rok kono apa ni? Kelewat. Bagi lawan dengan dia. Tapi dak dia kira nak dia nak ribah-ribah tu yang seram tu. Kita kena lawan dengan dia. Baru panjang lagi cerita. Ni karau-karau humban nak atas dah tak ada nak rakam. Ada apa botol? Ada botol? Jaga-jaga.
Dia tekan mai tu, dia tekan masuk dalam. Alamak, Wan ambil cepat Iwan. Wan ambil cepat Iwan. Wan ambil cepat Iwan. Woi jaga bottom weh. Woi jaga bottom ah, kalau terkeluar tali tu buka tu weh. Allah, depi pula dah. Wan mai kau ni Wan. Ha, dia keluar balik. Lega. Dia keluar balik lega. Okey ke dah layan dah. Lega. Tak apa main dah. Seram pasal kita rapat dengan bulu. Tak tengok orang main tu main tuna malam ni dia turut habis. Belakang mak. Okey, Wan pergi sana balik. Ha, dia tekan sekali tu tak apa dah. Mujuk ah selamat. Nak jadi rezeki kita tu. Cabut sini. Ekor gulat balik. Tu, gulai pun duk tengah duk masuk. Jauh. Jauh apa nampak ikan dah tu. Alright, cantik Wan. Mainan yang bagus. Ada ikan yang bagus. Boleh agak 3-4 kilo. Alhamdulillah. Tu dia belakang tu kot tu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, tekan lagi. Saya 5 kilo dah ni. Tu. Kai kat badan. Okey, lihat. Alhamdulillah. Nampak dia kena kai. Ha, tengok kena kai sikit lah. Kok luar oh. Baik kan. Gang. Pegang ni tali ni. Boleh. Okey. Ho, mantap geng. Alhamdulillah. Tu dia. Gulai Wan layan. Ho. Yo geng. Cabai tumbuk siap cabai tumbuk. Cabai tumbuk dok lagi. Mana ada asyik. Oh, tak ketuk ni. Kelia tengok mendidih tu, mendidih perut dah. Kelia. Yes. Nampak dia bawa aku baru nak lepas tali. Ya, itu dia. Aku baru nak lepas tali. Kau tengok dia kat belon. Tapi tak kasar Doa. Tamban. Alhamdulillah. Makan. Wan. Malah ni ambil aku. Tukar tangan tu. Double strike. Wan layan tu aku balas dah. Tu layan. Boleh tukar roh. Tak apa layan Wan. Wan ni kakak tak aku ni kakak Wan. Kau lah tak apa yang duduk layan. Wan kecil sikit lah. Kecil sikit lah. Keluar lagi tu. Pam sikit tak apa. Pam ambil. Hang balas dulu Wan. Hang buat naik dulu. Pasal aku ni. Pasal aku punya Kamai Wan. Kamai apa? Gancu mana depan ke belakang? Tu gancu tadi kat kaki. Gancu kat belakang tu. Main gancu Aku pelan-pelan dulu geng. Bagi Wan naik tu. Dia masuk dah. Baru dah abang kat dia tadi. Masuklah. Alhamdulillah. Dua. Makan lah. Wan naik atas. Selok tu. Tak neneng kau tu. Double strike. Bagi Wan naik tu. Sikit jangan paksa sangat. Layan ni. Jangan paksa sangat. Jangan tekan. Wan jangan heret Wan. Layan macam biasa Wan. Heret bahaya. Layan macam biasa. Biar pergi kat dia. Layan lah. Jangan pelan-pelan. Bagi sedap-sedap. Kelia. Alhamdulillah. Pusing kau ni sikit. Mantap. Cepat. Tak kira pakai kancu pula. Dia keluar. Baru ada gambar kita main. Elok. Dia makan double strike ni. Doi. Kita pujuk dia pelan-pelan. InsyaAllah. Dua-dua hambuk. Aku baru nak lepas tali. Aku tengok dia heret belon. Tutup boleh. Lepas tu ada pam-pam ni ni betul. Aku bagi kat Wan nak tu. Dia kena balas kok. Dia kena balas dulu. Tunggu sat. Tekan elok kan. Saya Wan tadi apa? Tak saya tu clear. Nampak rasa santai tu. Kat timur. Ni timur geng. Kat atas ni tamban. Wan tadi kasak ni.
Ha ni mata 4 ni. Oh, tak 4 pun. Berapa dia ikut belakang dia tu? Ikut kau belakang. Kami baru nak mana? Oh, yang satu kai tu. Dia nak letih kan. Tak apa, ada kali pokok lagi tak apa dah. Alright. Okey Wan. Okey Wan, tang ni tinggi Wan, Wan kena pergi sana. Wan tu sana. Wan kat tu. Wan sana. Ada pusing lagi, tak ada pusing sekali lagi. Okey Wan, alhamdulillah geng. Ho! Ho! Kelawan tu. Double try, alhamdulillah. Tahu main lari pagi tadi. Kelah. Mak kena lari mak. Kelah. Saya tapi ambil gambar kat depan. Saya kita ambil gambar dekat depan insya-Allah. Kelah. Alright geng. Kalut geng. Kalut. Nampak tangan. Kalut. Oh, hak tu segok tu. Hak tu segok macam pedal tu. Kau ambil tangan kan? Tu, aku punya tu. Okey. Wan ambil Wan, Timur. Oh geng. Hak tu lepas dah tambah geng. Kita api tak ambil agak Hak tu lepas dah tambah. Nak putih Timur pula. Tak apa begitu. Tekong tak dan. Oh, hak ni dia ambil hak 2-3 hari lepas tu. Tapi segok dia dapat. Seminggu Tu dia simpan tu. Saya aku cari memang tak. Saya jumpa Wan. Walaya, depa panggil kau oi. Ya. Telefon langsung apa? Wan, aku nak tergelak tengok hang tadi. Aku tengok lepas ni. Tajuk dia, tengiri aku balas 2 tangan. Woi, boleh buat gift. Buat gambar bergerak. Tu ambil tak weh Jan. Ambil tak Jan? Tu belon ni. Tu dia tak pakai ekor. Ambil hang. Bawa dia muka sini. Baru dah keceria. Tadi lepo duk habaq tikam berapa kali dia tak kena. Tapi saya tak pi. Jangan risau. Okey, terima kasih. Alright geng, tadi 2 ekor makan double track. Tu dia. Oh, dia 3 ekor geng. Mana? Hai bodoh kayan tu apa? Buat tembikai lagi mana tu? Clear. Ada tak? Oh, tak boleh weh, dia kejam ya. Ambil lain. Aduh, sayang weh. Dia kejam ya. Putui ya, tapi dia tak lekat. Aduh, kena dengan belori pula. Dah, ikan makan, bukan ikan lepas saja tu. Ikan makan. Aduh, sayang. Oh, ikan makan. Hai, macam ada ikan lah ni. Awak tengok kiri. Ada. Ya Allah, ya Tuhanku. Ikan macam apa ni? Jadi mau makan lah. Ada cek kau ah. Pergi tambang kita. Apa jadi ikan dulu. Heret tambang kita. Ni ada pasal dia heret ni. Dok pasal dia kejam sikit lah. Aku balas macam terak ikan. Awak dah jadi macam ni. Woi, bahaya macam mana ni. Tak payah. Abang tolong ubah ni. Ubah laluan dekat. Mak kau sikit mak tu. Kau bagi cekang balik tadi. Bahaya ni cara ni. Dia nak kena dulu. Kau ni, siapa punya ni? Lepas tali banyak ni. Tak apa, ada shot leader. Aku kunci. Dia gasak ni. Kamu geng. Mari saya keluar lepas ni. Takut ikan saya elok lah.
Dia kali balik. Alhamdulillah. Ni Wan, pelepas ni Wan. Ni tali. Oh ni pelepas. Naik ke depan. Umpan naik ke depan. Pusing naik ke depan. Okey. Cun, lepas balik ikan hidup ah. Hidup. Lepas bawah. Hidup. Oh, bahaya. Jangan main nahan tu. Apa ambil kat tu? Kali. Jam. Oh, yang lepas tali ya? Bol habis tu ya. Tak apa. Selamat. Ampun lepas tali selamat insya-Allah. Pasal buat anyuk dah. Kalau buat tak anyuk mampu. Tak apa. Ampun lepas tak apa. Kau. Ha? Dok. Minta dok lah. Aku tahan 10 ni. Tahan 10 sikit. Pasal nampak dekat lah tadi. Tu pergi tu lah. Alhamdulillah nampak ikan nampak. Alhamdulillah shot dia pendek lah. Tu dia tangkap belakang. Tangkap ekor. Ikan melintang. Kena start baru cepat. Tak apa ikan mai. Oh, terkejut ekor terlepas. Dia pergi balik ekor. Dah dia balik ekor, lepas tu tinggal mulut balik. Kalau tengok tadi. Baru dia tekan balik. Ni awak tekan oi. Oh ni kecoh. Tak apa oi. Ikan taklah besar sangat. Tapi cara dia makan tu tragis. Tadi dia pergi balik kan ekor dia akan tekan banyak. Okey Wan. Alhamdulillah. Tu dia 4 kilo lebih. Woi. 4 kilo lebih, 5 kilo lebih. Aduh, alhamdulillah. Clear. Alright geng. Alhamdulillah. Kita duk kata dia memang putih tapi dia tak tekan apa. Kita karau tu pergi sangkut dengan belon lah. Kita pun tak tahu ada ikan, tak ada ikan. Kita balas dah. Asal kosong. Rupanya ikan tu tekan mai. Alhamdulillah. Tu. Sambil kita duk lepas ambok terusnya tu. Mocik betul tengok. Tengok cak. Tekor ni cukup klasik tu. Nampak tu. Dia tumbuk batu. Tumbuk cabai tu. Mantap lah. Dengan ikan perkasa apa tu. Belanak ah, kedara. Belanak. Senak kita ni. Clear. Okay geng, kita sambung lepas ambok ya insya-Allah. Moga-moga ada penambahan. Dia marah dengan timah geng. Timah alhamdulillah 3 ekor lah. Umpai hidup tekok. Minum pula lepas ni. Boleh. Nak try tengok dia boleh pergi tak? Tak apa, ambil kono tak apa. Alright geng. Tak apa, hang karau tak apa, dia duduk bawah. Lagi aku karau balik lah pasal dia sengit lah. Jadi dia ayak serik. Ayak pergi kiri belakang lah. Alright geng. Moga-moga ada penambahan insyaAllah. Alright geng. Tu dia sahabat-sahabat kita nak makan tu. Kita gelang. Bagi lepas makan tu. Tu dia geng. Angkat langsung betul. Oh dia. Cedok sikit Jan. Oh dia pasiang. Kasam timun hampa main dengan banjai cukup padu lah. Tak tengok sikit, selok sikit. Oh dia gulai. Oh dia one layer punya. Mantap. Silakan. Noh masuk pinggan tu. Clear. Makan lu. Alright geng, mari kita jemput makan lah ni. Kasam cabai kuning dapat lampau tak tahu ni hitam. Tu bateri hang mayang. Ambok tak makan dah senyap geng. Harap-harap lagi dia makan lain kan. Putih dah senyap tu geng. Tu kecup apa umpan ni pun dah.
Pelata Bali pun dah. Arak-arak ada makan geng. Tu geng-geng kita pun dekat kau. Arak-arak ada penambahan insya-Allah. Kelia-kelia makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ha, siapa balik? Allah, dah balik minum. Ha, tutup. Okey dah. Oh, okey, faham. Oh, lemui. Tutui. Kasak. Dah. Okey, main belakang pelan-pelan. Tak apa, main belakang pelan-pelan. Ubah rok okey, bang. Ambo tu aku nak buat bismillah ya. Main belakang. Belakang bahaya, tak kira tekan pergi depan. Main. Habis cepat, jangan bagi kedok ah. Ada. Makan apa ni? Makan apa? Bulu cak. Sabar. Okey, pipi pelan-pelan. Okey. Ada bateri dia ada tiang tak apa. Dia tiang. Okey, layan lah. Siapa awak besen apa duduk tentu bahaya. Siapa buat besen? Okey, standby kacu. Allah, kita nak kena kacu lah. Buang kacu kan. Tu kacu kat belakang. Derek yang lembut gila tata ni. Tu okey tu ah, derek keluar. Derek keluar. Tu main geng. Tu dia saya elok. Sabar. Satu kayu. Sabar, jangan angkat kepala. Jangan angkat kepala ngak. Lembut. Sabar. Hanya kacau. Baby. Depi tu. Depi dah. Kawan saya balai makan totong hijau geng. Bulu hijau. Menyerik geng. Kita baru duk doa bak makan dia. Dia balas periak tu ni. Dia duduk lorong ni geng, rekod kawan saya ni. Muka ada senyum, tampak tangan sekali. Tidak weh, tengah semua pada dah. Tengah semua oi. Tu dia awak. Wah. Dia kawan saya. Alhamdulillah, 4 kilo lebih. Saya makan timah kat 5 kilo lebih. Mantap saya makan belah ni ya. Apa mi habis? Apa perasaan anda? Perasaan mengetak. Derek lembut dia tekan hangit. Mantap kawan. Kelia. Hai, Cik Mak kita balik kampung pula. Kau Cik Mak kau. Kampung Cik Mak, hampa duk makan tak lekat tu dia ni. Cik Mak tolong tunjuk kat hampa dah. Tu dia tu. Cau kuda. Tu ada makan kat hampa tadi tu tak lekat 2 kali tu. Caru kuda. Selingan. Kelia. Alright geng. Kami daripada utara dari selatan di utara. Alhamdulillah penambahan dapat 5 ekor. Lepas tu lah ni kami turun darat. Tu belakang pulau macam ni. Terai darat tolak. Buah-buah orang kata buah-buah lah ni. Kalau ada tambah alhamdulillah. Kalau tak ada tahu lah rezeki. Ayak deras sikit. Satu beralun sikit kat darat ni. Kat atas tak apa. Kelia. Semoga ada rezeki insya-Allah. Geng. Ambok tak makan apa semua darat ni tak makan. Kita pesta kerisi. Tapi apa kat daya. Fikirkan kerisi. Rupanya rapuh pulau sedap rapuh pulau. Segok geng. Tak mau makan. Depa tak percaya kita mana rapuh. Apalah kawan-kawan pergi tak apalah. Alhamdulillah tu. Tidak duduk diam. Sampai ikan talapia pula rasanya. Alright geng. Dekat darat ni Tenggir Kitab Jaya kita buat naik. Alhamdulillah. Layak-layak isi boleh ada 3 ekor. Alright geng. Jom kita gerak balik. Nanti kita tengok hasil kat darat. Jom. Alhamdulillah. Dah nampak dah JT.
Alright gang, alhamdulillah sampai dah JT dengan mabuk ni. Macam biasa kita tambah bot lagi, kita kemas-kemas apa yang betul. Nanti kita tengok hasil kita clear gang. Alright gang, mari kita tuang hasil. Tuang Bismillahirrahmanirrahim. Weh, awak beranak eh. Alhamdulillah. Tu yang merak tu. Tu. Boleh lah. Alhamdulillah, ada juga lah. Alhamdulillah. 4, 5, 6. 7. 8 kali gulai. Alright gang, alhamdulillah. Kita susun segak dah ikan. Kita susun segak. Tetap ni kita tuang selerak. Dan ini kita susun segak. Mari kita tengok. Alright, tu dia. Resi tak nak susun ni gang. Bagi selerak macam ni tak apa dah. Tu dia ni. Ada berapa ni? Ada 8. Satu ekor sudah jadi gulai. 9. Puyuh ni. Ni saya elok ni. Magadi mo. Tidak naik sekok lagi dah. Tapi apakan daya. Wis sangkut natang lampu sotong pula. Tu dia caru. Ada ikan botol sikit-sikit. Clear geng. Tu dia. Mantap. Geng. Kena angkat ngiri geng baru nampak syok sikit. Tu dia ni. Tangkap ni. Alhamdulillah geng. Mantap geng. Clear. Alright geng, alhamdulillah macam itulah hari ni. Pergi mengai dekat naik kat JT Sungai Berbuk. Tu Jambu Mawar. Alhamdulillah dia ni tekong dia duduk sebelah kita masih berfoto. One lion. Dengan Iwan apa itu? Dengan Wan JPJ. Ramai Wan hari ni geng. 3 wan. Alright geng, masih ada betul. Wah kalau lebih Jumpa lagi cerita akan datang. Jangan lupa like dan subscribe. Iwan apa itu? Channel geng. Clear mantap. Clear. Assalamualaikum. Bye bye. 168.